Welcome to the Southeast Asian Zombieverse. Tell me why. Kita dah ada The Elixir dari Indonesia, dan sekarang ni kita dari Indonesia kita terbang pula pergi Thailand sebab kita dah ada Zombiverse, iaitu 8 episod movie berkenaan dengan zombie. Tell me why. Kenapa dalam zombie ni tak pernah ada lagi zombie punya cerita, zombie punya drama yang face cut dia, semua pelakon dia punya face cut adalah A++. Hello. Ya Allah, kalau kau tak tengok sebab plot zombie dia pun kau tengok sebab aktor actress dia sangat elok. Sebabkan semua face cut sangat elok, dia punya plot pun aku lupa. Bayangkan zombie tu dah menyerang. Zombie ni sangat lain sebab zombie ni lepas dia dah serang, dia dah gigit orang dekat sekolah tu, dekat universiti tu, zombie ni boleh pergi kerja macam biasa. Dia boleh datang dan bila dia sense kau ada kat situ, dia boleh makan kau. Dia berkenaan dengan sama kajian makmal yang telah dilaksanakan. Juga ada berkaitan dengan anak-anak orang kaya dekat situ juga. Adakah zombie ni ada penawar? Aku baru sampai episod 3, kau sabar. So bila zombie ni dah menyerang pelajar-pelajar universiti ni kan, sekarang apa nak buat babe? Kita kena bertahan sebab kat luar tak selamat. Dekat dalam dah tak ada dah line telefon, dah tak ada air, dah tak ada apa semua. Macam mana diorang survive? Adakah face cut diorang tu akan menyelamatkan diorang dalam Zombiverse ni? So kau bagi layan. Aku rasa cerita ni sangat menarik sebab zombie tu boleh pergi kerja. Part tu memang lain sikit lah. Ibarat zombie tu memulakan kehidupan baru, faham tak? Siapa yang dah tengok habis? Jangan spoil. Okay, spoil je lah dekat comment section. Bagi tahu aku worth it ke tak. Untuk aku, the first 2-3 episode, it's kinda nice. I like it, I love it. Just let me know, okay?